Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam. Cik, besarlah rumah. Cantik, ha? Alah, biasa je nak. Cik, kalau kita orang nak tour tengok-tengok rumah Cik, boleh tak? Nak tengok apa ya? Rumah Cik ni biasa je. Rumah orang tua nak. Tapi tak apalah kalau nak boleh je. Boleh? Boleh. Let's go, guys. Jom, Cik. Rumah makcik ni corner lot. Jadi Atik ada masa tu bolehlah nak tanam-tanam bunga ni. Isi masa lapang kan. Cantik. Luas pun luas, ha? Kat sana tu Atik buatkan rumah kucing. Oh, ada rumah kucing. Ada tempat duduk juga, ha, kat sini. Yelah, buat rehat-rehat malam-malam ke apa kan. Kalau nak tengok dalam, jomlah kita masuk. Assalamualaikum. Wah, cantiklah rumah Cik. Biasa-biasa je Acik reko dengan anak-anak. Anak saya, ceritalah dengan dia. Hai. You duduk sini dah berapa tahun dah ni? Dalam 5 tahun dah. Kat sini sebenarnya rumah lama kan. Tapi kita upgrade jadi konsep modern klasik. Ni dining area. So kita letak ada meja 8 seater. Lepas tu kita ada satu chandelier. Lepas tu tengok shilling. Shilling ni asal dari 25 tahun yang lalu lah. Ui, 25 tahun Yes, relevan lagi kan. Kita ada buat wainscoting. Lepas tu kita letak mirror lah. Untuk selfie-selfie sikit. Dia ada helmet banyak betul. Ya, ni koleksi suami saya. Okey, ni lah family area kita orang. Ya, ni ayah saya. Hai, Cik. So sebenarnya dulu ruang ni tak ada, tapi kita orang extend sikit jadikan ruang TV lah. A few collection kereta. Ya, betul. Ni siapa pula yang minat kereta ni? Ni suami saya kumpul lah. Ada sikit kereta Hot Wheel. So tak nak sepah-sepah, so saya buat je macam ni. Nak tengok bilik saya pula? Nak. Okay, jom. Actually bilik ni husband saya yang dekor. Oh, husband you ni? Ya, betul. Wow. Dia pun sama macam saya, minat warna putih. So furniture semua kita pilih warna putih lah. Nice lah. Ada frame. Ada frame kat Ya, sini. ada satu frame. Saya sangat suka sangat frame ni. Lepas tu kita ada workspace kat sini. Ni dapur kita orang. Tapi zaman sekarang kan orang semua kabinet kan moden-moden. Kita orang still lagi dengan kabinet macam ni. Kabinet kayu jati. Tapi 25 tahun dah ni. Tahan lagi. Ni tabletop ni konkrit. So memang tahan. Yelah, ni nak tumbuk sambal pun boleh. Ya, betul. Lepas tu awak nak tengok tak koleksi mak saya? Inilah koleksi mak-mak. Wah, banyaknya. Ya, Siap ada betul. Tupperware. Okay, next kita pergi ke bilik master bedroom rumah ni. Macam you guys nampak, bilik ni memang besar. Siap muat masuk sofa. Setuju ke tuan rumah ni? Thank you tau bawa kita tour pusing-pusing rumah you. Welcome. Bye.